Lepas tu yang sebelum ni, masa PRU umum sebelum nak pilihan raya tu yang buat pecah tanah tu macam mana? Yang baru ni, yang latest. Saya dapat aduan. YB tolong tanya Ustaz. Status pecah tanah Masjid Bertam Putra. Dah pecah tanah tapi tak tahu apa status dia. YB tolong tanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan ini memaklumkan Masjid Karya Al-Imam Al-Syafi'i Bandar Putra Bertam telah siap dibina. Saya dengan ini mengisytiharkan solat Jumaat, solat fardu dan aktiviti keagamaan di Masjid Al-Imam Al-Syafi'i berkuat kuasa mulai hari ini, iaitu Jumaat 9 Januari 2026, dan juga mengisytiharkan seluruh bangunan Masjid Al-Imam Al-Syafi'i Bandar Putra Bertam adalah sebagai ruang iktikaf. YB tolong tanya Ustaz. Inisiatif ini dimulakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan pada pekan yang lalu. Masjid Putra Bertam ini yang berjaya membuat kutipan yang tertinggi, kutipan melebihi 2 juta. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan.